Kak, sekiranya suami akak kahwin seorang lagi, okey, dia tak balik rumah, jarang balik rumah dan tak bagi nafkah pada akak. Apa perasaan akak? Sepatutnya memang begitu. Sebab saya dengan dia dah lama, berpuluh-puluh tahun dah banyak dia bagi nafkah, bagi duit. Jadi bila dia ada isteri baru, dia kenalah duduk dengan isteri baru dia. Kena bagi duit dekat isteri dia. Kena bagilah semua apa yang isteri baru dia nak, kan? Akak tak rasa kecil hati ke dengan tindakan suami yang begitu? Mana boleh kecil hati. Sebab Kak perlu rasa bangga lagi sebab dapat suami yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab terhadap isteri baru dia. Memang kena begitulah. Sepatutnya memang begitu. Okey, apa pesanan akak kepada isteri di luar sana yang suaminya pun kahwin seorang lagi? Okey, kepada isteri-isteri di luar sana yang suaminya kahwin satu lagi, anda patut rasa bangga, anda patut rasa syukur sebab suami anda berlebihan kasih sayang. Jadi, dia dapat agihkan kasih sayang tu kepada sesama wanita di luar sana.